Barang siapa diam ia, apa mana diam, sukunul qalbi, hati dia seronok dengan yang lain dari Tuhan. Dia rasa nyaman, tenang jiwa dia. Sebab apa? Duit dia banyak kan. Sekali tuan rugi, berlaku satu perkara sampai dia merangkak pun ada tuan ya. Itu sebenar Tuhan sayang lagi tu. Dia sebat kita dengan gotan ya, kerana kita kelalaian, silap kita punya apa arah panduan. Orang suruh pandu belah sini, bawa belah sini kena sebat dengan gotan kali. Begitulah dipandu hati menghadap Tuhan, bersandar dengan Tuhan. Kita ni fakir, hina, zalil, daif kan. Tiba-tiba dia nak rasa dia hebat, tuan sesar sekali dengan gotan, kena bala. Tergolik tersandar ke hospital, terangkat kepala dan kaki kena skru macam-macam. Tu semua dia panggil apa tu? Sebagai rotan didikan dari Allah Ta'ala. Jadi apabila seorang tu mula diam, lepas tu hati kita sukunu ma'allah dalam tarikan Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Naqsyaband ya, dia ada satu istilah apa? Wukuful qalbi. Mana wukufkan qalbi kita ma'allah, bukan wukuf qalbi kita ma'al khalaik ya, bukan kita wukuf berhentikan seronok diam hati kita dengan makhluk ni apa ada diamkan qalbi kita dengan dia, wukuf ma'allah. Itu bangga wukuful qalbi, supaya qalbi sentiasa dengan Tuhannya yang maha sempurna, yang maha pemberi ya. Mana ada yang kita dapat pemberian dari yang lain ya. Tu orang kata itu postman dia kan. Kita dapat ni nampak orang begitu, semua postman, bukan dia punya. Hakikat semua minallah. Tidak berlaku segala perkara melainkan semua dah siap pada azal ya, dah siap pada azal.